Bagi Kementerian Komunikasi, kita telah berjaya mengurangkan tempoh memproses beberapa permohonan, termasuk skrip bagi syarikat-syarikat antarabangsa antara lain dari tempoh 30 hari ke 7 hari. Ini satu pencapaian yang bagi saya membanggakan bagi pihak Finas, kerana ia juga satu keperluan penting bagi syarikat-syarikat penggambaran yang ingin melakukan penggambaran dalam negara, maka perlu diteliti skrip-skrip tersebut. Juga ada beberapa agensi lain di bawah Kementerian Komunikasi yang telah menyaksikan isu kerenah birokrasi ini diteliti dan direformasi ataupun ditambah baik. Contohnya Puspal yang sebelum ini mengambil masa yang lebih lama untuk memproses permohonan, tapi sewaktu kita luncurkan GPP 6.0 pada bulan April yang lalu, maka beberapa perkara telah dipermudahkan, terutama untuk penganjuran konsert dan juga aktiviti penggambaran oleh sama ada artis antarabangsa ataupun syarikat-syarikat perfilman dari luar negara.